Assalamualaikum semua, terima kasih kerana menonton video-video yang aku buat di channel aku. Okay, so untuk video kali ni kita akan buat penukaran absorber lah untuk QJ Motor Fortress 350. So jom aku tunjuk korang absorber yang kita akan tukar. Alright guys, so ini absorber yang kita akan tukar dekat QJ Motor. Absorber ni sebenarnya brand X-Max punya absorber. Kita akan try test fit lah. Okay, sebab ni antara absorber yang murah, yang berkualiti yang aku jumpa, yang boleh fit lah aku rasa, tapi dengan sedikit modifikasi lah. Okay, ni brand dia, brand SYS macam tu. Harga dia dalam 400 lebih macam tu lah, aku pun dah tak ingat berapa. Tapi kita ada sedikit modifikasi dan penukaran yang kita kena buat lah. Okay, so untuk modifikasi ataupun custom, first kali yang kita perlu buat ialah kita kena tukar dia punya tapak bawah ni. Kalau korang nak pakai untuk Fortress, nak pakai absorber lain, motor lain, dan nak pakai di QJ Motor Fortress, kita kena tukar tapak bawah ni lah. Yang tapak bawah ni kita kena tukar sebab apa? Sebab dia kecil tau. Okay, kalau tengok dia kecil berbanding dengan Fortress punya besar. Okay, ini yang standard punya. Okay, ini yang standard punya kepala. Ini yang X-Max punya, dia kecil, jadinya kita kena tukar yang lagi lebar lah. Okay, make sure beli yang kepala bawah ni boleh buka. Jangan beli yang kepala bawah ni fix. Kalau fix kita tak boleh nak buka dia, kita tak boleh nak tukar dia. Right, so barang yang kita kena beli ialah ni, kepala slit, dipanggil slit 30mm. Dia punya jarak ni 30mm, and then dia punya extender lah. Sebab absorber ni dia pendek tau. Okay, absorber ni dia pendek. Untuk X-Max dia 350mm. Okay, QJ Motor Fortress punya standard 440mm. Jadinya kita kena beli yang panjang sikit. Kita kena beli yang pendek, and then kita kena pakai extender lah. Sebab apa aku beli pendek? Sebab kita boleh adjust ketinggian yang kita nak. Nanti aku akan explain lagi lah. So ni yang 350mm. Kalau tengok bandingkan dengan yang standard punya, memang pendek lah. Jadi itulah function kita punya extender tu. Kita akan panjangkan dia sedikit. So nanti aku akan tunjuk lagi detail lah. Sekarang ni aku nak tunjuk apa barang yang kena tukar je. So first kali kita akan pasang dulu adapter ni dengan dia punya extender. Extender ni panjang dalam lagi 4cm lah. So 350mm tambah 4cm jadi 390mm total panjang. So kita pasang dulu extender, nanti aku tunjuk lain. Kepala belah-belah ni kita dah buka. Kita akan pasang extender. Betulnya ada thread locker, tapi aku tak beli lagi. Kita pasang je dulu, nanti kita ketatkan balik pakai thread lock lah kalau ada. Ni aku just nak testing aje. Aku pakai balik yang color merah ni, kita tukar dengan yang ni. Kita pakai yang color merah. Harapnya cun lah. Dia akan jadi macam ni lah. Dekat extend, and then kepala bawah ni dia lagi besar. Cuma satu
Sebelah atas ni nanti mungkin kita kena tambah bushing lah. Sebab dekat Motor Fortress sebelah atas ni dia besar tau. Jadinya dia akan ada gap sini. Jadi kita kena tambah washer ke, kita kena tambah bushing. Tengoklah macam mana nanti. Settle kita punya setup, kita punya absorber kita dah tukar dua-dua. Tapi aku rasa extender ni panjang sangat lah. Mungkin nanti aku beli yang pendek sikit kot. Mungkin kita beli 3cm ke macam mana, tengok nanti kita pasang dulu. Problem dia lepas ni ialah kita nak buka cover set ni. Okay, cover set ni aku tak pernah buka lagi. Belakang ni semua tak pernah buka langsung. Jadinya kita kena teka-meneka lah cara nak buka cover set ni nanti. Sebab kalau tengok dia punya screw nut dia dekat dalam ni. Jadi kalau kita nak keluarkan screw tu, dia akan belaga dengan ni. Jadinya kita kena buka semua ni lah. Buka semua ni, kena buka ni aku rasa. So nanti kita tengok lah macam mana. Apa yang kita dapat perhatikan di sini ialah untuk kita buka cover ni, cover bawah ni dan absorber, kita kena buka tab ni. Okay, tab belah dalam ni kita kena buka sebab dia sangkut dengan cover set belah tepi ni. Kita buka tab ni dulu. Seat aku tak pasti sama ada kena buka ke tak. Itulah yang aku nampak. Kita buka tab ni dulu, nanti baru kita boleh nampak skru-skru dekat dalam tu kan. So jom. Okay, so kita dah berjaya buka tab. Minta maaf lah aku tak boleh nak tunjuk banyak sangat sebab memory phone tak berapa nak mengizinkan. So apa yang aku nampak sekarang ni, kita kena buka cover atas ni, and then kita kena buka tepi ni. Tepi ni dia sekali dengan cover yang tepi ni. So kita bawa keluar ni, dia akan keluar sekali dengan ni lah. Cuma skru dia kita kena cari dulu lah. Skru ni satu, ni skru dua untuk kita buka cover atas ni. And then untuk kita buka cover ni, skru ni satu. Belah dalam tak ada rasanya. Skru lepas tu bawah ni dia ada skru. Mana? Ni skru ni satu, dua. And then itu je kot. Yang ini belah dalam ni dia pakai clip je rasanya. Clip kita boleh tarik keluar lah casing yang ni kan. So jom kita buka dulu. Bila kita dah buka cover atas ni, okay, kita buka dua skru ni, and then kita dah boleh tarik dia keluar. Akan ada lagi skru tau belah dalam ni. Satu sini, satu sini. Satu lagi skru dekat belah dalam ni, dia pegang cover set. Right, so bila kita dah buka semua skru, dah akan longgar macam ni. Okay, dah akan longgar macam ni. And then belah bawah ni dia ada clip kat dalam ni. Dia ada clip Alamak susah pula nak fokus. Anda nampak lah. Ni ada clip dalam ni. Hati-hati jangan patah. Next kita akan cuba try buka ni mud flap ni punya. Sebab skru dalam ni, nampak tak skru tu? So kita kena buka ni, baru kita boleh bawa keluar absorber lah. Okay, so untuk absorber dia pakai Allen key jenis Torx macam ni, saiz 50 So kalau ada Torx 50, boleh just terus masuk dalam ni, tembak gun lah. Alright, so kita dah buka absorber standard. Sekarang time kita kena study sikit lah. Okay, study sikit. Okay, yang ini standard punya dia besar kepala atas dia. Yang S-Max punya dia kecil. Alright, so kita kena cari washer lah. Nak kena besarkan dia sama besar dengan yang standard ni.
Dia ada bagi washer, cuma washer dia ada bagi washer, cuma washer dia tak cukup lebar lah. Mungkin kita kena tambah lagi, kena pergi hardware ke macam mana, tengok nanti. Yang penting kita test fit dulu. Alright, so kita dah jumpa masalah pertama. Masalah pertama, belah atas ni dia berlaga dengan dinding atas tu. Dekat belah atas tu kan, dia berlaga macam ni tau. So apa yang aku nampak, bila dah berlaga macam tu, kita nak masukkan skru, dia sengit sikit. So mungkin aku kena grind sikit kepala atas ni. Aku grind kepala atas ni, bagi dia rendah sikit, and then kita boleh masuk skru. Alright gang, so kita dah siap pasang absorber. Okay, kalau custom ni dia agak leceh sikit lah kan, kena adjust ni. And then belah dalam ni kita kena lapik washer lah. Okay, lapik washer sikit belah sini, belah sana bersama kena lapik washer. Dia ngam-ngam je dengan lampu ni. Harapnya bila dia bumping dia tak berlaga lah. Okay, harapnya bila bumping dia tak berlaga. So aku settlekan dulu apa yang patut, kita pasang dulu apa yang patut. Oh, yang ni satu kena trim. Fender ni kita kena trim Fender ni nanti aku nak buat carbon, jadinya tak ada masalah pun bagi aku lah kalau nak trim ni. Nanti nak balut carbon. So jom kita pasang balik apa yang patut. So macam ni lah rupa dia bila dah dekat motor. Dia sedikit lowered berbanding standard. Standard dalam 440 atau 445 mm macam tu. Ini kita dah lowered kan dia. Standard X-Max 350, and then kita pakai extender 4 mm. Jadinya overall panjang 390. So dia lowered sikit lah. Aku ingat nak bagi lowered lagi, tapi nanti sebab sekarang kita tengah aku pergi hantar fork depan ni. Fork depan kita pergi hantar buat lowered, jadinya kita tunggu fork depan sampai baru kita sambung lah. Okay, inilah salah satu dia kelebihan kalau kita pakai absorber yang pendek ni. Kita boleh adjust nak panjang mana. Macam ni sekarang kalau aku rasa nak lower lagi, just tukar je extender ni, kita tukar lagi pendek, so dia akan jadi lower lagi lah. Tuak orang sikit. Okay, so nanti motor dah siap lower depan semua, aku akan buat full review lah. So sampai sini saja video kita untuk kali ni. So make sure korang subscribe and like kalau korang suka aku make up motor China ni. So kita jumpa lagi di next video. Lepas ni aku akan buat lagi banyak konten pasal motor ni lah. Aku dah beli exhaust fork depan kita tengah buat, and then maybe kita akan cat colour lain lah. Kita akan cat colour yang cun-cun sikit. So jumpa lagi di next video. Ciao.